Ramai mangsa di kalangan rakyat Malaysia yang kehilangan duit dari dalam akaun ataupun dalam handphone dia kerana mangsa itu sendiri telah menyerahkan beberapa maklumat penting, maklumat sulit, maklumat sensitif kepada individu atau pihak lain melalui dalam handphone. Ada 3 data atau maklumat sensitif. Sifat dan data maklumat ini tidak boleh diserahkan kepada siapa-siapa pun yang minta anda, apatah lagi melalui dalam handphone. Tak kisahlah dia polis ke, dia mahkamah ke, dia hakim ke, dia director ke, dia menteri ke, dia bank ke, dia LSDN ke, anda tidak boleh serahkan 3 data sensitif ini. Yang pertama, anda jangan serahkan maklumat TAC anda hanya melalui dalam phone je. Anda terima mesej, dia minta TAC anda. Nombor 2, jangan serahkan maklumat ataupun nombor OTP anda. Jangan serahkan nombor OTP kepada mana-mana orang dalam telefon. Yang nombor 3, ingat, jangan serahkan password anda. Hanya melalui dalam handphone, orang tu minta password. Jangan serah password anda pada mana-mana orang, mana-mana pihak di luar sana yang hanya hubungi anda atau mesej anda melalui dalam telefon. Itu kan nama dia password. Kalau anda serah kepada orang lain, dia dah tak jadi password, dia jadi Microsoft Word. Ingat, apa dia 3 data sensitif ni? TAC number, OTP number dan password anda. Kongsikan video ini. Kita nak educate rakyat Malaysia, nak memberi peringatan kepada rakyat Malaysia. Hidup dalam dunia digital, kena bijak, kena tahu do and don't. Apa yang boleh, apa yang tak boleh.